Nak tahu cara ni? Jom follow saya. Okey, sekarang saya berada di pelantar delima. Okey, klik pada AI tool ni. Kemudian klik pada Gemini AI. Okey, baiklah, sekarang saya klik dekat new chat ni. Okey, saya pergi dekat klik add file ni. Saya nak buat, okey, kita upload bahan yang saya nak. Contohnya saya nak yang ni tahu. Saya pergi klik pada open. Okey, jangan lupa klik dekat tool ni, ada create image. Tekan saya buatlah macam ni. Saya nak buat macam ni. Tapi saya tak pandai. Boleh tak buat macam ni tapi menggunakan maklumat yang saya beri. Okey, saya buatkan titik bertindih, tekan shift, tekan enter. Okey, saya dah download buku teks tau. Okey, sekarang ni saya ambil yang ini. Okey, bahan ni. Okey, saya ambil lah musical traditional India ni. Okey, paste dan saya klik pada submit. Tengok macam mana hasilnya. A few moments later. Tengok, dia akan buatkan lebih kurang macam mana yang ada tadi. Okey, katakanlah alamat macam tak menarik ke apa, masih lagi boleh gunakan. Okey, katakan upload file, carilah juga. Okey, saya ambil yang komik ini. Okey, so mungkin awak boleh copy balik. Okey, ambil ni, letakkan submit. Adakah dia akan menghasilkan seperti yang kita mahukan? So kita tengoklah dekat sini. Okay, katakanlah kita nak guna ni tapi nak versi yang jimat. Boleh tak buatkan dalam versi hitam putih? Kan ini versi berwarna, ini pula versi yang tidak berwarna. Okey, katakanlah saya cuba, okey, saya katakan buat sini. Boleh tak buatkan soalan seperti, contoh sajalah, format UWASA yang sesuai untuk murid tahun 6. Soalan berserta pilihan jawapan dan jawapan. Saya cuba. So kita ada nampak macam ni kan, dia akan bagi sekian. Nampak ni kan, jadi dapat sesuatu, follow for more.